Projek Mega Laluan Rel Pantai Timur atau ECRL terus mencatat momentum positif apabila kini mencapai tahap kemajuan 91.7% dengan penerimaan set kren elektrik EMU dan lokomotif pertama. Projek sepanjang 665 km itu kini memasuki persiapan menyeluruh bagi fasa pengoperasian komersial yang dijangka bermula Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, ketibaan aset berkenaan bukan sekadar pencapaian teknikal, malah membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan jajaran Kota Baru ke Gombak siap menjelang akhir tahun ini. Dan dengan menerima train ini, maka kita akan memulakan fasa yang penting, iaitu fasa ujian dan pentauliahan, itu testing untuk live track dan sebagainya. Jadi ini selari dengan perancangan keseluruhan projek ECRL, dan kita menjangkakan bahawa jadual yang telah pun dirancang iaitu operasi bermula bulan Januari 2027 dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran khas ketibaan Golden Train EMU dan e-Loko projek ECRL di stesen ECRL Kota Sas, Kuantan pada Rabu. Anthony turut memaklumkan projek rel terbesar negara merentasi 4 negeri itu diunjurkan menyumbang peningkatan 3.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2047. Dalam majlis sama, Maxis Berhad dilantik sebagai penyedia infrastruktur rangkaian mudah alih 4G dan 5G bagi memastikan penumpang dapat kekal berhubung sepanjang perjalanan.